Okey, Arif pula lah. Ya. Silakan. Tadi kita dah bagi teaser sedikit sebenarnya. Kita nak berlari tapi larian ini larian yang berbeza kerana dikenali sebagai larian kasih 2026. Setiap langkah 1000 makna untuk anak-anak yatim. Usaha yang cukup murni saya kira. Jadi Zahan, ayuh kita berkenalan dengan dua tetamu kita di studio iaitu Datuk Haji Muhammad Mahmud yang merupakan Naib Presiden Peyatim Zon Selatan, juga pengerusi program larian Langkah Kasih 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Haji Muhammad. Salam, selamat pagi. Baik. Dan di sebelah kiri Datuk Haji Muhammad iaitu Datuk Dr. Haji Mazlan Haji Ahmad, Timbalan Pengerusi Eksekutif 1 Yawatim. Assalamualaikum Dr. Mazlan. Waalaikumsalam. Ya. Okey, kita nak terus kepada perbincangan dengan kita. Saya nak tanya kepada Datuk Muhammad, mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang peyatim dan juga antara peranan yang dimainkan sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya. Pertama saya nak sebut peyatim ni di segi maknanya Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia yang telah tertubuh lebih 36 tahun lamanya. Dan ianya satu badan induk yang mana peranan dia menggabungkan semua asrama-asrama anak yatim di seluruh Malaysia ni, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi setakat ini kita ada 81 asrama anak yatim yang pertubuhan ini memiliki asrama anak-anak. Dari segi jumlah anak lebih hampir 5,000 anak-anak yang berada dalam asrama inilah. Kemudian peranan utama peyatim ni kita menyaraskan segala aktiviti pertubuhan ni di bawah peyatim. Selain juga menjadi selaku wakil suara bagi pertubuhan-pertubuhan ini ke peringkat kebangsaan lah. Jadi apa juga permasalahan yang dihadapi oleh ahli-ahli gabungan ini kita akan himpunkan di peringkat kebangsaan di peyatim ini dan kita akan menyuarakan, kita akan perjuangkan dan kita cuba selesaikan masalah di peringkat atasan. Jadi urusan-urusan berkaitan dengan kementerian, jabatan-jabatan selalunya peyatim lah yang akan memainkan peranan dia bagi pihak ahli-ahli pertubuhan ini. Baik, kita nak melangkah kepada Datuk Dr. Mazlan berkenaan dengan larian kasih 2026. Kita nak tahu macam mana mula tercetus larian kasih ini, first time kali pertama ke ataupun mungkin dah siri ke berapa, Datuk? First time. Jadi bayangkan setiap hari kita berlangkah pergi ke pejabat sawah untuk mencari sesuap nasi, membawa pulang rezeki untuk diberi makan kepada anak isteri. Bayangkan anak-anak yatim sudah tentu telah kehilangan bapa pasti, dan ada yang kehilangan ibu dan bapa yang hari ini kita panggil anak-anak yatim piatu. Nah, idea untuk buat larian amal langkah kasih kerana kita nak melahirkan, menzahirkan perasaan cinta kasih sayang caknanya masyarakat Malaysia kepada orang-orang yang kurang bernasib baik, terutama di kalangan anak yatim. Jadi setiap langkah memberi 1000 makna kepada anak yatim. Kita nak beritahu kepada anak-anak yatim di luar sana bahawa kita, masyarakat, tak kira berbilang bangsa, berbilang agama, latar belakang yang berbeza, kita sangat cakna ambil berat. Kita akan membela nasib-nasib anak-anak yatim ini. Macam mana kita bela anak-anak yatim kita sendiri, kita nak bela anak yatim sama macam anak-anak sendiri. Jadi penting sangat selangkah kaki bergerak 1000 makna kita berikan kepada anak yatim. Jadi sangat penting. Saya mengajak semua penonton yang melihat pagi ini, ayuh war-warkan kepada kawan-kawan, saudara dan ada yang di kalangan ahli-ahli company korporat, jom sama-sama syarikat datang untuk sama-sama melangkah bersama-sama anak yatim. Kita ada lebih kurang 500 anak yatim yang datang daripada segenap seluruh pusuk tanah air akan bersama-sama berlari. Larian kita tak jauh, kita ada 2 kategori, 5 km dan 7 km. Kejadian
waktu yang kita nantikan ialah 20 September, hari Ahad. Jadi semua berkumpul di Dataran Merdeka, Dataran Bandaraya, dan kita akan pusing Kuala Lumpur insya-Allah, dan kita patah balik kepada Dataran Bandaraya. Dan jadi setiap penyertaan kita hanya menyumbang RM40 saja. Tapi makna cukup besar. Kita ada 81 rumah anak yatim seluruh Malaysia. Macam Datuk Mat cakap tadi, kita ada lebih 5,000. Jadi insya-Allah ayuh kita sama-sama. Mana yang tokoh-tokoh korporat, syarikat boleh sponsor event tersebut. Dan setiap penyertaan akan dapat t-shirt cantik dan akan dapat bead lah sebagai tanda-tanda kenangan. Dan saya yakin program ini, macam mana yang saya selalu sebut, kita berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah kata, barang siapa yang menyantuni anak yatim akan bersamaku sebegini rapat di syurga, Jannatul Firdaus. Ayuh kita rebut peluang ini. Anak yatim, anak kita juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Datuk mungkin boleh kongsikan bersama Datuk Mat, kongsikan bersama dengan kami, kenapakah acara larian ini dijadikan sebagai, orang kata tu, satu channel ataupun platform untuk terus menyemai rasa untuk melakukan ataupun mengadakan kebajikan ini sebenarnya? Sebenarnya ini julung-julung kalilah kita menganjurkan larian ini. Dan ini pun sempena dengan sambutan Hari Anak Yatim Malaysia yang jatuh pada 10 Muharram setiap tahun. Ianya dah pun berlepas sampai 2 bulan lepas. Cuma untuk kita memastikan apa tadi soalannya tadi? Kenapa larian? Kenapa larian dipilih? Dijadikan platform kebajikan. Okey, kita menganggap larian ni untuk merapatkan hubungan masyarakat kepada anak yatim itu sendiri. Kerana anak yatim ni serupa dengan anak kita, dia memerlukan perhatian, apalagi kasih sayang, sokongan, dukungan. Dan walaupun kadang-kadang kita cuma memeluk mereka saja, itulah salah satu terapi kepada mereka, yang mana dia kehilangan kita semua di dunia ni. Dia dah kehilangan tu, kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, dan memerlukan kita semua untuk sama-sama, bukan mengganti, tidak mengambil tanggungjawab, menggembirakan anak yatim ni, supaya mereka yakin pada diri sendiri untuk membina masa depan mereka sendiri di masa akan datang. Jadi keperluan itu yang kita hendaki daripada masyarakat, rapatkan diri kepada anak yatim supaya anak yatim ini juga berguna pada masa depan dan menyumbang kepada masyarakat negara dan agama dia. Baik, dan tadi juga Datuk Dr. Mazlan ada sentuh mengapa sebenarnya kita dituntut sangat-sangat untuk kita sentiasa santuni anak yatim, sebab janji Allah akan tetap dan juga akan dapat imbuhan dekat akhirat nanti. Itu yang dia janjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya tertarik dengan jumlah anak yatim tadi, akan sertai 500 lebih Datuk. Okey, maksudnya akan dilepaskan bersama dengan orang awam, lari bersama dengan anak yatim. Okey. Baik, kita nak tahu juga disebabkan ada 5 km dan 7 km itu, bezanya, pilihan macam mana? Bergantung kekuatan masing-masing. Kita boleh habiskan, kita santai-santai saja. Tapi kita nak menonjolkan kepada masyarakat, inilah kita, masyarakat Malaysia majmuk, kita cakna setiap golongan, termasuk anak yatim. Jadi tanggungjawab kalau sebelum ini membela anak yatim hanya kepada pengusaha, pengetua, penjaga anak yatim. Tetapi hari ini tanggungjawab kita nak bagi tanggungjawab ini sebagai tanggungjawab bersama. Setiap orang sebab itu hari ini saya beritahu dengan kawan-kawan, saya ada 5 orang anak. Tapi saya bukan 5 orang anak, saya ada 5,000 orang anak. Dan mungkin salah seorang anak ini yang akan beri syafaat di akhirat, yang mana saya tak ada ruang untuk dapat pertolongan. Jadi saya yakin Rasulullah anak yatim, Rasulullah sangat memberat untuk menjaga anak yatim. Jadi anak-anak yatim ini mungkin memberi syafaat. Jadi saya, untuk saya sendiri, mengambil peluang dan ruang jadikan anak yatim untuk tempat kita menumpang kasih
untuk tempat kita berbakti, untuk tempat untuk kita dapatkan syafaat. Jadi suatu hari nanti, Mazlan, ini adalah sumbangan pahala yang you dapat. Hasil you ada anak 100 orang tahfiz, you ada anak 100 orang pakar ekonomi, you ada anak 100 orang ulama, you anak 100 orang Perdana Menteri. Saya kata, ya Allah, saya ada 5 orang anak saja. Tidak, ini semua anak-anak yatim yang you bela dan you bela. Jadi ini juga macam anak you. Jadi you dapat syafaat. Masya Allah. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita tumpang kasih dengan anak-anak yatim. Jadi macam Tok Mak cakap, 10 Muharram kita isytihar untuk kami lah. Jadi 10 Muharram sebagai hari anak yatim Malaysia. Pergi kunjung pada semua pusat anak yatim, pegang rambut mereka, usap kepala mereka. Rasulullah kata, setiap helaian rambut yang menyentuh, maka itulah dosa berguguran. Rebut, jangan tak rebut. Jadi untuk 20 September ini, pastikan kita datang anak beranak. Syarikat, semua warga kerja syarikat datang. Korporat datang sama-sama. Baik. Dan yang pasti, menjaga anak yatim, Allah akan kurniakan barakah. InsyaAllah. Amin. Ya. Saya nak tunggu Datuk usap kepala saya nak yatim juga ni. InsyaAllah. Okey, pendaftarannya macam mana Datuk? Kita ada website, boleh hubungi. Nanti urus dia boleh dapatkan. Okey. Ken, Tok Mat sedikit kita ajak ramai-ramai untuk memberikan sokongan bagi Larian Kasih 2026. Kalau kita tahu, saya nak tambah sedikit. Kalau kita bercakap tentang syarikat-syarikat korporat, sebenarnya apabila mereka menaja, sebenarnya ada pengecualian cukai di situ. Kerana dia dianggap sebagai satu mungkin CSR. Mungkin nak ajak-ajak ramai-ramai lagi penyertaan daripada syarikat korporat untuk sama-sama memberikan kerjasama dan juga menyumbang untuk acara ini. Setiap sumbangan yang disalurkan kepada yatim itu sendiri telah pun mendapat pengecualian cukai. Jadi bukan saja korporat, emang orang persorangan sendiri. Kalau dia memberi sumbangan kepada anak yatim ataupun piatim itu sendiri, dan di rumah-rumah kita punya ahli gabungan. Syarikat-syarikat ni dan orang persorangan ni memang akan mendapat resit yang tertera pengecualian cukai. Dan resit ini boleh dibawa ke LHDN lah untuk pengecualian tadi. Jadi kita rasa tidak ada masalah ataupun boleh memberi ruang kepada syarikat korporat ni untuk menyumbang kerana dia adanya kemudahan pengecualian itu tadi. Baik, itu kita ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita. All the best dalam salam jaya. Semoga dipermudahkan usaha yang murni, Datuk. InsyaAllah murni juga penganjurannya nanti. 20 September 2026 bertempat di dataran Bandaraya Kuala Lumpur. Kita lari bersama, kita gerakkan usaha ini. Walaupun satu langkah Zahan yang kita gerakkan, insyaAllah 1000 impian yang kita tanamkan di sebalik hati-hati murni anak yatim itu tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kedua tetamu kita. Yang pertamanya, Datuk Haji Muhammad Mahmud, Naib Presiden Peyatim Zon Selatan, juga pengurusi program Larian Langkah Kasih 2026, dan di hujung sana Datuk Dr. Mazlan Haji Ahmad, Timbalan Pengurusi Eksekutif Yawatim. Ya. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Semoga Allah mudahkan semua urusan. Terima kasih dan mendapat sokongan ramai. Jadi kita dah sampai di penghujungnya, dah sampai hari Jumaat. Dapatlah kita bernafas sempena dengan hujung minggu. Sebenarnya banyak aktiviti yang kita nak hadiri. Contohnya esok tadi saya tengok Tasik Titi Wangsa adanya Outdoor Expo Malaysia 2026. Mungkin kita akan pergi beramai lagi, meriahkan lagi acara yang akan berlangsung pada hari ini dan juga hari Jumaat nanti. Jadi kita dah sampai di hujungnya. Selamat berhujung minggu semua. Saya Zahra Rashid. Saya Arif Muhammad. Jumpa lagi. Assalamualaikum.